kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam membuat dosa yang banyak. Khata' tu sorof. Khata' ni Nabi sebut semua anak Adam membuat dosa yang banyak. Betul. Termasuk saya yang bercakap. Dan kita semua. Kemudian Allah Ta'ala sebut, sekiranya seseorang anak Adam itu membawa kepada aku, menghadap aku, membawa dosa sepenuh bumi, bersusun-susun sampai ke langit, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian aku, iaitulah Allah, akan membawa juga pengampunan sebanyak bumi yang bersusun-susun sampai ke langit, pengampunan dan rahmat. Semua dosa. Yang pertama, semua manusia membuat banyak dosa. Saya dan kita semua. Kecuali para Nabi dan Rasul. Dan orang-orang soleh. Apakah orang soleh tak ada dosa? Tetap ada dosa, tetapi tak banyak. Tak banyak. Tetap ada kesalahan. Orang biasa macam kita, banyak dosa dan salah. Dan dalam puluhan ayat Quran dan hadis, Nabi dan Allah SWT beritahu, sebanyak mana pun dosa yang kita buat, kita mesti membanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah. Ustaz, saya sehari buat 39 dosa. 9 dosa. Allah terima kau Ustaz. Sekiranya tiap-tiap kali buat itu kamu menyesal dan berazam untuk tidak kembali, maka Allah akan terima taubat kamu. Tiap-tiap kali. Dan bila dia dah bertaubat, dia bukan kata sagi taubat lain lah. Tak. Memang dia bertaubat tu, dia berazam, ya Allah tak buat dah. Tapi bila esok dia jadi lemah, dia buat. Kemudian dia bertaubat semula, bersungguh-sungguh. Bukan main-main, memang dia bertaubat semula. Walaupun sehari 80 kali taubat, Allah tetap terima. Boleh jadi hari yang sama, ke-67 kali dia bertaubat, kemudian dia mati. Maka Allah akan ampunkan dosa dia dan bersihkan dia. Seperti hari dia dilahirkan. Taubat nasuha.